So sekarang kita orang dalam bas daripada Bishkek nak bergerak ke Almaty. Aku rasa perjalanan ni ambil masa 5 jam. Tak tahu sama ada border dia adakah sama macam border kita orang daripada Tashkent nak masuk ke Kazakhstan. Tengok keadaan dia. Dah nak berakhir dah. Trip kita ada 1 hari kat Almaty. Kita just keluar nak cari makan. Lepas tu balik hotel sebab dah tak larat. 2 hari full activity, hiking. Lepas tu yang pergi naik kapal tu, kira ni dah hujung-hujung. Biasalah kalau kau pergi trip mana-mana hujung-hujung dia akan penat. So sekarang hari terakhir dekat Almaty. Kita nak cari sikit souvenir lah. Bukan souvenir lah, fish magnet, benda wajib. At least bila kau tengok peti ais kau tahu kau dah pergi negara ni, kau dah pergi negara ni. So sekarang aku dekat Green Bazaar. So berakhir trip kita orang dekat Almaty. Untuk pengetahuan korang, trip aku untuk datang dan pergi daripada Almaty aku naik Air Asia. So flight Air Asia dia akan ambil masa 8 jam lah daripada Kuala Lumpur sampai ke Almaty airport. Untuk flight Air Asia ni dia berbeza sikit, flight dia besar. Kalau kau comparekan dengan flight Air Asia lain yang ni agak berbeza. And then kedudukan seat dia pun lain. Dia normally kalau kau naik kapal terbang dia akan letak 3 kan. Tapi untuk flight Air Asia kali ni dia letak 2, 4, 2. So dia ada tepi kiri kanan, dia ada seat couple lah. So kalau korang jenis datang berdua, korang boleh beli seat. Macam aku untuk pergi kita orang ambil seat, kita orang ambil yang couple seat untuk 2 orang tu. Twin seat, dia twin seat. Untuk balik kita orang tak ambil seat. Jadi bila kita orang tak ambil seat, memang balik kita orang duduk, dia tak separate pun. Dalam satu row yang sama, dia ada perbezaan tengah-tengah tu. So tempat duduk aku C, bini aku D. Macam tu lah. Kita cerita sikit overall. Overall untuk trip ni, kalau tanya nak repeat, nak. Tapi ideal aku nak repeat ke Kyrgyzstan dengan Uzbek. Kazakhstan okey, tapi hanya Almaty. Kalau kau pergi belah-belah atas, contoh Astana, Aktau, biasa. Nak best Almaty, okey. And then pengalaman kita orang kat sini semua smooth, okey alhamdulillah. Untuk yang nak datang sini sesuai kepada pemburu nature lah. Pemburu nature kalau kau minat hiking, gunung ganang apa semua, so sesuai untuk kau travel ke Kazakhstan, Kyrgyzstan. Uzbek untuk yang minat architecture. Daripada segi peminaan, building dia apa semua berbeza. So terima kasih yang mana dah tengok video ni sampai habis sebab ni adalah penghujung. Yang penting korang jangan lupa subscribe YouTube channel aku untuk memberi lebih semangat untuk aku buat lagi banyak content travel yang aku boleh share dengan korang. So cara konten aku agak berbeza. Mungkin orang lain kalau kau tengok buat konten, dia orang share destinasi. Aku tak share destinasi, aku share journey. So korang boleh tengok macam mana perjalanan daripada point A nak pergi point B, macam mana nak survive dekat negara tu. Aku share pasal benda tu. Macam biasa, apa-apa pun, jom ikut aku travel.